This is Cameron Highland. Korang ambil je package tour Maha Venture. Hotel Beatrix betul-betul atas Burger King. Bilik ni 200 king. Selamat datang ke Cameron Highland. Cameron Central. Kat sini malam-malam memang lagi meriah. Ni naik Central. Cameron Valley Tea. Kita buat ATV dengan safari. So kita naik Defender, naik dekat atas sekali. Cameron Valley punya vibe lain Dah sampai view dekat atas, sambil-sambil korang main swing, ambil gambar. 10? Foto 20. Wih, Tengok bawah, tengok bawah. Tengok je bawah tak apa. pala bocor ni semula aku. Terus. Serius dah ayat. Untuk safari park, sushi. Wow. Okay. Kat vegetable farm. Sayur-sayur kat sini, harga dia harga borong. Petik sendiri ke? Ya. Nampak? Wow. Tempat kobis pula. Yang ni bahagian tomato cherry. Yang ni daun sup, yang tu brokoli je. Itu yang viral. Yang ni dipanggil Bromo Viewpoint. Memang tempat dia cantik. Tapi view ni korang akan dapat if korang ikut pergi tea plantation dekat Sungai Palas. Serius cantik gila. Big Red Strawberry Farm. Tempat ni cantik. Banyak gila pokok-pokok. Tempat lain tu dia macam serabut sikit. Yang ni kemas. Ada sijil. Besarnya. Boleh beli merchandise juga. Lepas tu ada tempat juga nak makan. Pengalaman pergi ke Cameron Highland dia jadi lain bila korang dengan Maha Venture. Yang Tina ambil ni adalah package custom. Nak dapat murah, mention je Puan Tina. Tak nak Cameron DIY, korang boleh naik dengan Maha Venture.